Tiada sebarang unsur jenayah dikesan berhubung kes seorang pegawai kanan dari Jabatan Siasatan Jenayah, Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor setakat ini yang maut dipercayai terjatuh dari sebuah apartmen di Vista Alam, Seksyen 14. Pada Rabu, Ketua Polis Selangor, Datuk Syazali Kahar berkata, siasatan awal polis ketika ini percaya insiden berkenaan adalah bersifat kemalangan. Berkaitan dengan insiden semalam, setakat ini kita percaya ia bersifat kemalangan. Tiada unsur jenayah dikesan, katanya dalam sidang akhbar di Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor pada Khamis. Bagaimanapun beliau berkata, siasatan masih diteruskan di bawah klasifikasi Sudden Death Report, SDR. Siasatan kes ini masih dijalankan dan dibuka di bawah Sudden Death Report. Proses bedah siasat telah selesai semalam dan jenazah telah selamat dikebumikan malam tadi di kampung halaman beliau di Kuantan, Pahang, katanya, mengulas mengenai pelbagai spekulasi yang tular di media sosial. Beliau berkata polis tidak menolak kemungkinan tindakan boleh diambil sekiranya terdapat unsur fitnah terhadap arwah dan keluarga mangsa.